والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Perikatan Nasional. Saudara pengacara majlis yang kita kasihi, yang berhormat Tan Sri Datuk Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awang, Presiden Parti Islam se-Malaysia PAS, yang berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional merangkap Timbalan Presiden Parti PAS, yang berbahagia Datuk Seri Utama Mukhris Tun Mahathir, Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional Malaysia merangkap Presiden Parti Pejuang Tanah Air, rakan komponen Perikatan Nasional, yang berhormat Datuk Seri Ustaz Idris Ahmad, Naib Presiden dan Ahli Majlis Tertinggi Perikatan Nasional, yang berhormat Datuk Wan Saiful Wan Jan, Wakil Presiden Wawasan, yang juga Naib Presiden Parti Wawasan Malaysia, yang berhormat Datuk Fadli Syahari, Ketua Penerangan Parti Islam se-Malaysia PAS, yang berbahagia Saudara Datuk Seri Michael Gan, Naib Presiden Parti Gerakan Malaysia, yang dikasihi lagi dihormati Al-Fadil Tuan Guru Haji Mahfuz Muhammad, Pesuruh Jaya PAS Negeri Johor, rakan-rakan saf pimpinan, para calon-calon Perikatan Nasional khususnya daripada Parti PAS, Pejuang dan lain-lainnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini ceramah saya yang ketiga dah atas pentas ni. Baru malam tadi. Saya tidak berhasrat nak mengambil masa yang panjang. Pertama, nak mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada bangsa Johor keseluruhannya, rakyat Johor keseluruhannya, kerana sepanjang kempen telah memberikan dukungan yang hangat kepada calon-calon Perikatan Nasional, khususnya calon-calon daripada Parti PAS yang berada di hadapan kita ini, juga calon-calon Perikatan Nasional yang lainnya. Sebagai pengarah pilihan raya, saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih dalam banyak pilihan raya yang telah sama-sama saya kendalikan. Terasa sekali dalam pilihan raya kali ini, rakyat Johor telah pun ataupun sedang menunaikan tanggungjawabnya dan rasa sangat selesa sekali bagi Perikatan Nasional, khususnya calon-calon PAS. Kemana-mana saja kita pergi, alhamdulillah, sambutan yang sangat baik diberikan. 3 hari lepas saya ke Endau dan ke Tiram. Kemarin saya ke Buluh Kasab dan Jementah. Petang tadi saya ke Gambir, di mana calon Perikatan Nasional Gambir, dan seterusnya. Ke semua tempat saya pergi, alhamdulillah. Kenapa ini berlaku, tuan-tuan sekalian? Saya rasa adalah kerana telah sedia ada dalam pemikiran rakyat satu kesedaran bahawasanya proses pilihan raya negeri pada kali ini adalah satu proses yang sangat penting dan sangat berharga. Kenapa ianya penting? Kerana semua rakyat sekata, semua rakyat sependapat
kerana kita sedang merasakan kegagalan pentadbiran dan pemerintahan yang tidak perlu kita ulas, kerana rakyat sendiri sedang menyaksikan dan sedang merasakan kegagalan itu. Kegagalan daripada sudut membawa perpaduan rakyat. Walaupun kerajaan ini namanya kerajaan perpaduan, rakyat sedang menyaksikan komponen kerajaan perpaduan sedang bertempur di bumi Johor, seolah-olah segala-galanya telah berakhir di antara Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan. Kita tak diusik sangat. Yang digelar Menteri Besar tak cerdik datang daripada PH. Yang digelar Perdana Menteri bohong datang daripada Barisan Nasional. Perikatan Nasional menjadi penonton yang setia melihat kegagalan teori perpaduan ala Madani yang sedang menjadi pemerintah negara kita. Apalagi daripada sudut-sudut lain, daripada sudut kos sara hidup, daripada sudut pengurusan negara, daripada sudut perpaduan kaum, daripada sudut hubungan antarabangsa dan sebagainya. Kegagalan demi kegagalan sedang berlaku dan berada di hadapan mata kita. Maka bermula di Sabah, kegagalan itu telah ditunjuk jalan oleh rakyat secara tuntas. Walau Perdana Menteri turun dengan kapal terbang, dengan jet, bawa peruntukan dan habuan, berbilion-bilion janjinya, dengan segala kekuatan kerajaan yang ada. Sehebat-hebat kerajaan, hebat lagi rakyat Sabah. Langsung kerajaan PH tak memenang satu kerusi pun, kecuali satu kerusi itu pun dia dipinjam daripada rakan parti GRS. Itu peristiwa yang berlaku di Sabah. Sekarang akan menyusul di Johor. Rakyat Johor, kepimpinan Johor telah menunjukkan satu keberanian politik yang luar biasa, di mana Johor memperagakan politik no DAP, no problem. Rakyat Johor menyatakan kalau ia nak membela masyarakat dan orang Cina, tidak perlu adanya DAP, kerana orang Cina di Johor tetap terbela walaupun tak ada DAP. Malah masalah yang dihadapi oleh orang Cina sekarang ini, kaum pedagang, peniaga-peniaga, orang yang tinggal di bandar-bandar, masalah masyarakat Cina di Johor dan dalam negara kita ini adalah akibat yang datang daripada kerajaan PH, dan di mana DAP menjadi sebahagian daripada kerajaan. Maka tak perlulah DAP nak menakut-nakutkan rakyat daripada mengundi Perikatan Nasional atau Barisan Nasional, apalagi parti PAS, kerana sejarah telah menunjukkan PAS dah lama bertapak di Johor. Tidak ada masalah bagi orang Cina. PAS dah lama bertapak di Kelantan. Tidak ada masalah bagi orang Cina. PAS sudah menang hampir semua kerusi di Kedah. Tidak ada masalah bagi orang Cina. PAS pemerintah di Terengganu. Tidak ada masalah bagi orang Cina. Orang Cina bermasalah di mana adanya DAP. Betul tak tuan-tuan? Orang Cina di Selangor, orang Cina di Perak, orang Cina di Negeri Sembilan menghadapi masalah nak berniaga
dengan sistem cukai yang membebankan, peraturan perniagaan yang membebankan, berbagai-bagai masalah akibat daripada dasar daripada kerajaan tempatan, daripada masalah petani Cina sampailah peniaga kecil Cina dan orang Cina yang di bandar yang terpaksa membayar cukai pintu. Tak ada masalah datang daripada negeri yang PAS merintah. Semuanya datang daripada negeri yang DAP menjadi kerajaan. Malah dalam sejarah dunia, apabila datang pentadbiran yang dipimpin oleh orang-orang Islam, maka terjaminlah semua kehidupan orang Islam dan bukan Islam. Kerana pemimpin-pemimpin yang ditarbiah berpegang kuat, berpegang teguh pada prinsip dan ajaran Islam, mereka tidak akan melakukan keburukan. Mereka tidak akan melakukan kerosakan. Calon-calon PAS yang telah kita pilih terdiri daripada para da'i yang lidah mereka sentiasa menyebut akan kebesaran Allah. Lidah dan bibir mereka sentiasa membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang memandu kehidupan mereka. Kaki-kaki calon-calon kita adalah kaki yang ringan memijak tangga masjid dan tangga surau-surau. Dan tubuh badan calon-calon kita bukan daripada atas kayangan. Mereka adalah calon-calon yang sudah siang malam berada bersama dengan rakyat. Orang yang berpegang pada Islam akan takut kepada rasuah. Orang yang berpegang pada agama takut kepada tidak amanah. Orang yang dididik, ditarbiah cara Islam akan takut tidak menunaikan tanggungjawab. Jawabnya calon-calon daripada Perikatan Nasional, khususnya calon-calon daripada PAS adalah calon yang wajar diberi sokongan kerana mereka mempunyai latar belakang yang baik, didokong oleh parti yang baik, bertunjangkan agama juga yang baik, insya-Allah. Lelah. Tak boleh masuk gia banyak sangat ni. Kokoh. Saya katakan tadi, terima kasih rakyat Johor kerana 11 hari bulan kita memulakan langkah baru menuju Putrajaya. Sebagiannya kita akan bawa Formula Johor. Formula Johor, no DAP, no problem. Formula Johor, pemimpin tak perlu duduk semeja dengan DAP atau PH. Maka walaupun kita bertanding sebagai pembangkang, kita menyokong, kita mengalu-alukan dasar Johor, kita menghargai keberanian politik Johor, maka kita nak beri isyarat Barisan Nasional Johor tidak perlu mengekalkan kawan dengan PH. Boleh segera memberikan noktah tolak ke tepi PH. Barisan Nasional dan Perikatan Nasional mampu berganding tangan menuju ke Putrajaya, insya-Allah. Juga dalam politik matang negeri Johor, walaupun kita bertanding sebagai pembangkang, diizinkan Allah rakyat Johor memberikan sokongan kepada calon-calon kita. Mereka akan menjadi pembangkang yang bertanggungjawab, bukan pembangkang yang di lidah manis dalam hati membenci, bukan pembangkang yang membangkang semata-mata kerana ianya pembangkang, tetapi wakil-wakil rakyat yang bakal tuan-tuan orang Johor pilih, insya-Allah akan menjadi wakil rakyat. Walaupun pembangkang, kita tetap menjadi pembangkang yang bertanggungjawab, membantu semak dan imbang, serta bila diperlukan memberikan kekuatan pada kerajaan yang memberikan. Kerana ini hanya langkah yang pertama. Seminggu selepas pilihan
di Johor ini, kita akan melangkah ke Negeri Sembilan Darul Khusus, berbekalkan semangat penyatuan dan perpaduan. Kalau di Johor, mengekalkan kerajaan tanpa DAP, tetapi di Negeri Sembilan, kita akan berganding tangan untuk menjatuhkan kerajaan PH dan akan berganti dengan kerajaan Perikatan Nasional dan parti-parti yang seangkatan dan sealiran dengan kita. Boleh tidak tuan-tuan? Maka langkah pertamanya adalah di Johor. Maka sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kawan-kawan dalam UMNO Johor, kawan-kawan dalam Bersatu Johor, kawan-kawan pejuang Johor, kawan-kawan yang tak berparti di Johor yang telah memberikan dukungan dan sokongan kepada calon-calon Perikatan Nasional yang terdiri pada 11 daripada PAS, 1 daripada Pejuang, 16 daripada Bersatu. Mari kita bersekat bersatu hati. Di mana ada calon PAS, hendaklah kita berikan segala undi, jangan berpecah belah. Di mana ada Perikatan Nasional, bersatu hatilah kita, jangan berpecah belah. Di mana Perikatan Nasional tak ada dan PAS tak ada, maka di situ berilah sokongan yang sekuat-kuatnya kepada Barisan Nasional, asalkan undi kita tidak jatuh kepada Pakatan Harapan, khususnya parti DAP. Boleh tuan-tuan? Alhamdulillah. Saya nak tangguh di situ kerana pimpinan telah pun sampai yang akan memberikan amanat yang penting kepada kita semua untuk saki-baki beberapa hari lagi dalam kita berkempen. Alhamdulillah, teruskanlah kempen yang baik. Tidak ada dalam kempen Perikatan Nasional atau PAS yang mempersenda-sendakan talqin. Tak ada dalam kempen PAS yang menghina pimpinan, khususnya kerajaan negeri. Tak ada dalam kempen PAS menghina kuasa di-Pertuan Agong dalam isu pengampunan. Tak ada dalam kempen PAS memburuk-murukkan ataupun memfitnah. Tak ada dalam kempen PAS mengajak kepada perpecahan ataupun permusuhan di antara rakyat bangsa Johor. Melainkan kempen kita menyeru kepada kesatuan, menyeru kepada perpaduan, menyeru kepada kebaikan, agar negara ini melalui satu proses riset, melalui satu proses penambahbaikan, agar kerajaan yang gagal ini dengan kuasa rakyat, kita akan lakukan sesuatu agar kerajaan secara berperingkat-peringkat akan bertukar daripada pihak yang telah lalai dengan tanggungjawab, yang gagal dengan tanggungjawab, akan berganti dengan kerajaan yang lebih baik, insyaAllah. Terima kasih, jazakallahu khairan katsira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.